Jadi saya harap, kalaupun pemegang memilih untuk tidak menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada pegawai dan tentera, dia belum. Kerana yang ada itu menghina. Kenyataan biadab menghina, itu ada. Ya. Apa tak betul? Termasuk pendang. Kalau tak tahu, baik. Kalau tak tahu, tanya. Kalau tak tahu, jangan maki hamun. Tak tahu, tanya. Oi, mengaku sajalah kalau menghina. Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri dipersilakan memberi penerangan mengenai penjajaran sempadan Outstanding Boundary Problems OBP di antara Malaysia dan Indonesia. Silakan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Bertuah, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan penjelasan. Dan pada 22 Januari 2026, terdapat laporan yang mendakwa Malaysia telah menyerahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan, berdekatan sempadan Sabah dan Kalimantan, iaitu Kampung Kabunggalo, Kampung Lepaga dan Kampung Tetagas. Bagi Outstanding Border Problem OPB Pulau Sebatik, kerja kesihatan, penandaan, pengukuran semula oleh kedua-dua negara dijalankan pada bulan Februari hingga November 2019. Itu yang dikatakan hasil pengukuran yang diperolehi mendapati jarak muktamad East Pillar ke New West Pillar 23.842 km. Manakala bagi OPB, Sungai Sinapat dan Sungai Sesai, kerja siasatan, penandaan, pengukuran yang dibuat sekali di antara pegawai pemetaan Indonesia dan Malaysia dilakukan sehingga Ogos 2022 dan Oktober 2023. Itu jarak muktamad 11,545 km. Jadi proses pengukuran rundingan itu berjalan selama 47 tahun sejak 1977, diselesaikan secara berperingkat, tetapi pada hemat kita harus disegerakan untuk menjaga hubungan baik antara dua negara berdasarkan perjanjian dan konvensyen antarabangsa seperti mana disebut tadi. Dalam semua perundingan ini, kalau terkait dengan Sabah, seperti juga Sarawak, Wakil Kerajaan Negeri Sabah, pejabat Ketua Menteri, pejabat Peguam Negeri Sabah, Jabatan Tanah, Jabatan Ukur Sabah, semua dilibatkan sepenuhnya. Setiap inci tanah diundingkan, disepakati oleh Kerajaan Sabah sebelum dimuktamadkan dengan Kerajaan Malaysia dan Indonesia. Maka sebab itu, setelah ini dimuktamadkan, baru dirujuk ke mesyuarat ke-45 Jawatankuasa Sempadan bersama Indonesia Malaysia 18 Februari 2025. Melalui MOU tersebut, OPB Pulau Sebatik, keluasan baru yang diperoleh oleh Malaysia adalah sebanyak 0.05 km persegi bersamaan 5 hektar, 12 ekar. Dan Sungai Sinapat, Sungai Sesai, Malaysia memperolehi kawasan tambahan seluas 78 km persegi bersamaan 780 hektar atau 1,927 ekar. Keseluruhan kawasan pertikaian di OPB Sungai Sinapat, Sungai Sesai dalam kawasan OPB 2,700 dan 3,100 berjumlah 5,987 hektar, dan kawasan ini sememangnya berada di kawasan pentadbiran Indonesia. Perlu lihat peta. Itu kawasan yang daripada awal hak Indonesia, tetapi oleh kerana peta itu belum dimuktamadkan, kita tidak bersetuju. Tapi selama ini sejak 1915 itu tidak dipertikai oleh semua kerajaan Inggeris dan kerajaan Malaysia sejak 1915. Ini yang dikatakan walaupun pada faktanya tidak dimuktamadkan kerana perjanjian itu tidak ditandatangani walaupun ia menjadi milik dan di bawah pengelolaan kerajaan Indonesia. Sempadan di kawasan OPB berdasarkan prinsip yang terkandung, sekali lagi saya tegaskan, pada perjanjian 1915, iaitu 780 hektar jadi milik Malaysia, tetapi
780 hektar 780 hektar itu kawasan tambahan bagi Malaysia. 5,987 itu kekal di bawah milik Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia sejak 1915. 2015, sorry. 1915, ya. Jadi sebahagian kecil dari tiga-tiga kampung yang dikenali sebagai Kampung Kabulanggalo, Kampung Lepaga, Kampung Tetagas dengan sendirinya termasuk ke kawasan Malaysia sebelah di atas itu. Jadi tiga-tiga itu dimasuk ke Sabah. Dakwaan berkenaan Malaysia menyerah seluas 5,227 hektar kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan adalah tidak benar dan penipuan, kalaupun tidak niat jahat sama sekali.